Okey, jom kita terus masuk ke topik kupasan hari ini. Kita nak rungkai satu rahsia besar. Macam mana nak dapatkan tip gold bar yang lagi murah dari dealer MA sendiri? Ini bukan sembang kosong ya. Ini dicedok terus dari pengalaman real Abang Bekam masa jual beli emas kat Melaka. Memang strategi padu dari dunia sebenar. Tapi sebelum tu, kita kena betulkan sikit mindset lama kita ni. Semua orang kalau boleh nak beli emas paling murah. Tapi masalahnya, kita selalu terperangkap dan berfikir macam seorang penyimpan, bukannya seorang peniaga. Cuba tanya diri sendiri, kenapa nak peram emas tu bertahun-tahun dalam laci tanpa menjana keuntungan harian? Kalau sebenarnya kita boleh niagakan emas tu. Beza dia memang jauh tau. Kalau kita sekadar simpan secara pasif, kita cuma tunggu harga naik berbulan-bulan, silap-silap bertahun. Tapi cuba tengok cara peniaga emas yang aktif, macam Abang Bekam ni buat kerja. Dia tak tunggu je. Dia bina rangkaian dan dia bina komuniti. Dan kat situlah, kawan-kawan, terletaknya lubuk duit yang sebenar. Untuk kupasan ni, kita akan sentuh 5 perkara. Rahsia emas Abang Bekam. Kuasai formula susut nilai. Ubah minda kepada peniaga. Kitaran beli emas lama. Dan last kali, ilmu percuma di TikTok. Kita mulakan dengan bahagian pertama, rahsia emas Abang Bekam. 6 kilogram. Bayangkan dia mula dengan bayar yuran pendaftaran AMA sebanyak RM399 je pada tahun 2022. Dari situ, dia berjaya pusingkan kitaran jual beli sampai lebih 6 kilo emas. 6 kilo tu bukan sikit tau, berat tu. Ini memang bukti kukuh yang strategi dia ni betul-betul menjadi dan boleh dipraktikkan. Seterusnya, bahagian kedua, kuasai formula susut nilai. Kalau nak untung, benda paling wajib kita faham ialah spread ataupun susut nilai. Senang cerita, spread ni adalah perbezaan peratusan antara harga yang dealer jual kat kita dengan harga yang dia nak beli balik dari kita. Kat celah-celah perbezaan harga itulah tersembunyinya margin keuntungan kita. Jadi, kita tak payahlah nak tunggu harga emas dunia melambung tinggi baru nak untung. Kira-kira dia sangat simple. Abang Bekam selalu pesan langkah sebenar yang pertama kalau nak jadi peniaga, kena hafal formula ni. Tolak harga beli dari harga jual, lepas tu bahagikan dengan harga jual semula dan darab dengan 100. Bila jalan kira ni dah lekat kat dalam kepala, confirm anda akan mula nampak dari celah mana duit untung tu masuk. Mari kita teliti nombor-nombor ni yang memang real diambil dari sesi Abang Bekam. Sebagai pelanggan biasa, spread kita lebih kurang 8.2%. Dan kalau dah berdaftar jadi dealer MAA pun, masih kena hadap spread 5.3%. Jadi, timbul satu persoalan besar kat sini. Macam mana kita nak tackle supaya kita boleh beli pada harga yang jauh lagi rendah berbanding harga belian dealer, iaitu RM634 tu? Masuk ke bahagian ketiga. Ubah minda kepada peniaga. Jadikan emas ni sebagai perniagaan, bukan simpanan. Kata-kata ni sebenarnya datang dari mentor awal Abang Bekam masa dia mula-mula bersama Public Gold dulu. Inilah kuncinya. Kita kena stop layan emas ni macam aset beku yang kita peram bawah bantal. Gantikan cara fikir tu dan mula uruskan emas sebagai inventori perniagaan dinamik anda yang sentiasa bergerak. Seterusnya, bahagian keempat. Kitaran beli emas lama. Ini lubuk rahsianya. Ini strategi masterpiece dia. Cuba fahamkan betul-betul. Pada awalnya, kita jual emas baru. Bukan nak kejar untung besar terus, tapi kita nak bina networking atau pelanggan setia yang dipanggil sebagai kolam. Lama-lama, katakanlah setahun lepas tu, ada pelanggan dari kolam ni tiba-tiba perlukan duit tunai. Waktu tu, dorang takkan cari pekedai luar. Dorang akan cari kita balik dan jual emas lama tu direct kat kita. Bila kita main kitaran ni dalam kolam pelanggan kita sendiri, kita secara automatik dah potong habis segala kos kilang dan kos pembekal. Kita beli emas terpakai dari pelanggan yang nak pakai duit segera pada harga lantai dan kita pusing jual semula emas tu pada pelanggan baru ikut harga pasaran semasa. Mudah kan? Tak payah serabut nak cari supplier dari luar dah. Dan disebabkan strategi pusingan tu, tahu tak berapa untung bersih yang kita boleh buat? RM46 untuk setiap 1 gram. Itu pure profit yang masuk poket kita semata-mata sebab kita jadi orang tengah yang dipercayai oleh komuniti kita sendiri. Inilah jawapan sebenar macam mana nak dapatkan emas jauh lagi murah dari harga dealer. Akhir sekali, bahagian kelima, ilmu percuma di TikTok. Sebenarnya, Abang Bekam ni sangat pemurah bab ilmu. Kesemua silibus power macam cara nak gandakan emas kat arah nu, macam mana nak cover belanja hangus bulanan dan tip tutup hutang guna emas, semuanya dia kongsikan hari-hari secara percuma je di sesi live TikTok beliau. Ini betul-betul membuktikan dia ikhlas nak mendidik masyarakat tentang emas dan bukannya sekadar merekrut dealer tanpa hala tuju.
Jadi soalannya sekarang, adakah anda dah bersedia nak buang cara lama, berhenti jadi penyimpan pasif dan mula bina empire bisnes emas anda hari ini? Kalau jawapannya ya, memang wajib follow Abang Beckham di TikTok sekarang juga untuk ilmu percuma emas dan arah nu. Aplikasikan Mathematics Spread ni, bina kolam anda sendiri dan mula bertindak. Tepuk dada, tanyalah selera pelaburan anda.